kamu boleh baca Quran tapi tak nak baca Quran, kata ulama sufi, bukan kerana kamu malas, bukan kerana kamu tak mau baca, kerana Allah tak nak dengar suara kita. Kalau Allah tak nak dengar suara kita, macam mana Allah nak dengar doa kita? Sama macam ketika kita boleh datang ke masjid, kita tak nak datang ke masjid, paling sama kita boleh datang ke tempat lain. Bukan kerana kita tak nak datang ke masjid, tetapi kita tak datang ke masjid wal'iyyazubillah kerana Allah tak nak menerima kita sebagai tetamu. Bayangkan nanti ketika jasad kita telah terpisah dengan roh, orang bawa jasad kita ke masjid untuk disembahyangkan, agak-agak Allah nak terima ke kedatangan kita? Allah nak terima tak kita sebagai tetamu dia? Waktu kau boleh datang, kau tak nak datang. Waktu kau boleh kekuatan, kau tak nak datang. Hari ni kau datang bukan kerana kau nak datang, tetapi orang bawa jenazah kau. Tuan-tuan, kita akan mati besok lusa. Kita tak tahu umur kita bila. Kita tak pernah pijak masjid. Sedangkan Nabi mengatakan, inilah tempat sembahyang bagi orang lelaki, inilah tempat solat bagi kaum bapa. Kenapa kita tak datang?